Okay, jom kita pakai. Hampa janji beli ya. Sebab hampa akan dapat 2 color. Dan Kak Bella janji, setong pun tak kering. Lip matte Kak Bella, siapa biasa beli? Okay, komen set siapa yang dah biasa beli lip matte Kak Bella. Memang dia tahan gila-gila satu ni. Okay, so ni Kak Bella akan pakai color Cotton Candy, Sweet Candy, sorry. Okay, Sweet Candy dia main dengan color Nude macam ni. Okay, kita dah buat sesuai untuk every skin color. Jangan risau, dia masuk. Sebab kita buat ombre yang, so dia boleh masuk dengan macam-macam color kulit. Kak Bella dah buat dah. Okay. Color ni pun cantik gila hampa. Ya Allah. Okay, kalau pakai satu color ni pun dah cantik sangat. Kalau pakai baju color navy blue, emerald green, color hitam. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay, kalau pakai satu color macam ni pun dah cantik. Okay, next hampa boleh letak color ni. Yang ni dapat sekali tau. Dapat 2 color ni. Boleh buat ombre. Letak kat tengah. And then ya Allah, lawanya. okay, dia akan naik lagi color dia. Okay, Kak Bella zoom in. Okay, dia akan naik. And then you boleh ambil saya punya lip serum. Okay, you boleh letak atas. Letak sini. Dia ada moist dia kan. Dia lagi cantik lah. Kak Bella suka letak tengah macam ni je. Okay, so this is Sweet Candy. Kalau hampa duk tengok bibir Kak Bella cantik je dalam video apa semua kan. Ni lah colour dia. Okay, this is Sweet Candy sayang. Memang cantik gila. Okay, Kak Bella akan dab sikit. Bagi dia macam, ya Allah, lawannya ya Allah. Okay, dia nampak moist, glistening. Colour dia pun naik. Okay, so jom Kak Bella nak tunjuk colour favourite Kak Bella, yang Kak Bella selalu pakai hari-hari, which is Cotton Candy. Okay, Kak Bella dab dulu sebab biar Kak Bella macam ni pink. Sekarang dah terlajak pink pula hari-hari pakai lip serum. Okay, now kita ada colour Cotton Candy. Tengok colour ni, cantik gila. Tengok, ni colour dia macam colour biar putih Kak Bella. Cantik gila colour dia. Ni neutral pink. Ya Allah, cantik sangat. Ni Cotton Candy. Beli dua-dua tak rugi. Ya Allah, satu ni boleh pakai setun sayang. Satu lip matte ni pakai setun. Makan tak kelak, apa tak kelak. Ya Allah, ni cantik gila colour ni. Okay, ni colour Cotton Candy. Okay, Kak Bella akan buat ombre sikit dengan dia punya colour pink kat tengah. Okay, tolong geli. Okay. Okay, Kak Bella akan letak lip serum Kak Bella dekat tengah. Cantik kan? Dalam video nanti kan? Cantik gila daripada depan cantik. Okay, Kak letak kat tengah. So, this is my favourite lip colour, which is Cotton Candy. Cantik betul! Dia nampak macam faham tak? Tu orang tu cakap buat bibir kat mana? Tak ada buat bibir. Memang cantik. Tengok.